takkan terluput. Duri ranjau dalam bercinta, lumrah dunia. Sayang menyayang, cinta dikenal, perasaan menjadi rindu. Wow, lihatlah diriku yang kehilangan. Tanpa kasih sayang, siapa lagi? Sayang menyayang, saling percaya, puncak kasih berpanjangan. Semat di hati. Ibu-ibu, bapa-bapa, selamat datang ke Stand Indonesia. So, apa yang Kak Ina boleh sharekan serba sedikit tentang program malam ni? Ni yang bestnya sebab diguna semua setiap checkpoint tu diguna semua negara ASEAN. So dalam permainan pada malam ni, aktiviti malam ni, peserta bukan sahaja mengenali budaya, bukan sahaja enjoy tapi belajar juga dalam pada masa yang sama tentang budaya orang lain. Gitu. Itu. So, stay tune. Bye. Sekarang kita berada di Kompleks Pemilihan. Jadi ini sesi untuk membuang kulit. Jadi kita belajar ilmu baru hari ni, iaitu membuang kulit dengan cara yang cepat lah. Iaitu potong joint dia kat kaki, kat kepak, kepala, potong tengah kek, tarik. Tengok tak sampai 10 minit dah siap dah. Dah hilang dah semua badan-badan dia. Inilah proses dia, ilmu baru. Itu saja. Kami dari bahagian potong dan memotong. Di tengah bersihkan ayam dan kita akan potong 12 bahagian. Mereka panjat pokok, lepas tu mereka ambil pokok, ambil kelapa. Ambil pokok. Nak minum. Air kelapa ah. Air kelapa. Apa ya? Lepas tu kelapa dia buruk. Makan. Isi tak ada. Bro. Ni kita nak masak kari ayam. Ayam yang dari sembelih tu kita nak masak. Nah, ini bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia pada bawang ada, bawang halia. Bawang putih, bawang merah halia. Jadi kita ada rempah kari. Kita ada ikut rasa. Kita ada kerisik. Kita ada santan lah. So, resepinya daripada chef Kak Zila. Zak. Sudah ketat. Itu semak cepat. Amali sembelihan.
Hai selamat hari raya. Selamat Hari Raya Wiraja Nusa. Have a nice day. Enjoy our today. Hidangan yang kami sediakan. Sila jamu. Pokok lekor terbaik daripada DLS. Kedai kat mana kak? Ampang. Pasar malam. Kami memang favourite dah. SP mana kak? Terengganu ke Kelantan? Terengganu. Baik punya. Pasal Payang kan? Owner Sakot. Oh, Losong. Losong. Rasa kueku, pilihlah yang mana satu. Hai di hari begini, kita menjamu selera. Kita bermaaf-maafan di suasana hari raya. Okey. Alhamdulillah, selamat Hari Raya kepada warga Wiraja Nusa. Terima kasihlah atas penghargaan yang diberi. Cayo. Akan menikmati hidangan yang kami sediakan. Hai semua, hari ini kami semua berada di DSD Intan Bukit Cara bagi jamuan Hari Raya. Lestari Lebaran menyemarakkan kebersamaan. So di sini kita boleh nampak semua kadet-kadet sedang memenuhi dewan ini dan saya bersama Kadet Amin. Okey, Kadet Amin, apa perasaan anda untuk menyambut Hari Raya bersama kadet-kadet yang lain? Actually satu rasa kesyukuran yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Saat jauh berada daripada keluarga, kita berkumpul bersama-sama meraihkan Hari Raya Aidilfitri 2026. Semoga dengan ini ikatan di antara kita semakin erat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kadet Amin. Alright, for other persembahan dan semua, kita stay tune, alright? Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni program kita dah selesai. Alhamdulillah program jalan dengan lancar. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang menjayakan program ni. Saya harap semua kadet berpuas hati dan enjoy malam ni. Terima kasih. Di bumi intan kami berdiri, menimba ilmu menggilap nurani. Diploma penggurusan awam jadi saksi. Janji kami setia berbakti. Langkah disusun seiring impian, teguh berpaut pada kejujuran. Integriti jadi panji utama demi rakyat bangsa dan negara. Wiraja Nusa berjiwa rakyat, bersatu teguh menjulang amanat, megantara irham memimpin haluan, adikara teguh berwibawa dan bijaksana. Dirgantara bebas memburu cita, naga sastra melakar kejayaan nyata. Kami barisan petedes sejati, berkhidmat tulus untuk Pertiwi. Semangat berpasukan jadi nyawa, tiada gentar menempuh bahaya. Kita bersama membina Nusa dengan akal budi dan jiwa mulia. Wiraja Nusa. Saya wakil daripada Buletin Wiraja Nusa. Jadi hari ini kita bersama Cik Khairil. Okey, Cik Khairil, nak tanya beberapa soalan. Apakah perasaan Cik Khairil pada hari ini? Tengok Wiraja Nusa tengah main bola tampar ni.
Ini perasaan tu berkembang-kembang dengan semangat orang kata semangat sukan untuk nak tengok lah Raja Nusa ni beraksi dan kata berlawan dengan tim daripada jabatan KL dan juga harapan saya agar Raja Nusa dapat menjuarai Golkar. Saya dengan sekali pemain juga pada ini. Dia akan cuba bermain dalam 5 makam itu saya akan 5 poin saya akan Jadi mungkin dengan Cik Khairil Raja Nusa akan menang. Okey, terima kasih Khairil. Kejohanan Sukan Muhibah 3 penjuru.